Alifan dulu pun susah. Tak, sumpah kau Riz. Ya Allah, kau kenapa? Okey je weh, dia saja je minta AI tu saja sebab tak ada buat apa-apa. Sebab tengah free, dah 12 hari aku cuti dah 12 hari dia tak kerja. So sajalah, boleh je kalau awak nak minta tolong. Adjust nombor. Banyak kali kena fitnah bila ajak orang konten. Yelah, orang takut kot. Kan banyak scammer sekarang. Alik, kenapa Alik dari CCTV ni? Takutlah Alik, komen lah Alik. Kita hanya boleh nampak orang ikhlas masa kita susah. Oh, faham? Yelah, betul-betul tu. Awak mandi ke? Memang buat YouTube ke? Memang suka buat YouTube lah. Faham? Nak buat apa? Nak buat ni ke? Short film ke? Kalau you pun janganlah duduk-duduk. Bukan. Sebab tadi kan ada kejadian. So dia dekat dalam ni. So dia lah yang bagi tahu. Awak YB Riz nak nombor. Riz mana ni? Budak dia mesti budak KMP ni. Budak kakak ni. Dia mesti budak student. Ada penampakan. Penampakan apa hantu? Ada hantu ke? Kurang ajar. Saya dah follow awak tak baik tu. Fistop. Tak apalah, awak ingat nama saya. Nanti saya sampai level Alifan tak adalah orang tanya dah fake ke. Bukan. Sebab ya Allah, susahnya nak jaga hati orang. Bukan weh. Maksudnya kan awak masuk mesej tanya ada tak orang yang suka berlakon. So I thought account fake. Faham tak? I tak tekan lagi account you. Awak dia buat macam tu. Buat macam mana weh? Buat macam mana ni? Weh, sumpah lah. Aku stres lah. Orang ni dekat-dekat pukul dah. Bila dia tak ayam kita. Saya suka perempuan berlakon. Aku lah. Korang nak makan ke? Selalu petang-petang buat apa? Selalu petang-petang orang ni kan? Orang mau balik kerja kan? Siapa duduk area sini? Alik dah balik ni ke? Dah balik sana ke? Tak duduk sini dah ke? Tak datang tajam kan? Boring ke? Bapak boringnya weh nak keluar. Nak nombor boleh? Tak payah. Kau dah ada nombor kan? Siapa nak dengar ayam Dian? Sedap. Nanti saya berjaya, saya bagi hadiah. Please stop me. Ukut kah? Bila nak lepak cikgu? Aduh. Korang lah datang sini. Korang datanglah sini. Kampung orang macam awak, saya mungkin takkan lebih semangat untuk buktikan saya boleh berjaya. Ya. Tapi korang doakan Fiz ni bagi dia berjaya. Amin, insyaAllah. Lama tak makan Dian masak. Nurul pernah makan ke Dian masak? Dia pernah masak kat Nurul ke? Pernah ke Dian pernah masak ke kat Nurul? Guru, hentikan guru. Wait, I buat apa? Korang nampak apa ni? Cuba tahu. Tapi hadiah biasa je lah. Saya jemput datang majlis je lah. Ya, jemput kan? Jangan tak jemput pula. Tidur rumah kamu tu. Oh ya, korang pernah tidur rumah Dian kan? Yelah, Dian pernah masak kat korang. Akulah. Korang abaikan tau budak student ni. Dia dulu I pernah intern sekejap kat sekolah. Puasa lah ni. Masuk je masak. Okey, ayam kita dah siap. Tapi awak bukan memang kena datang ke? Sebab awak kan Allah. Alik, tolong Alik. Tolong Alik. Sampai hati dia lupa. Dia tak lupa. Cuma dia tu lah dia tanya ada ke dia pernah masakkan korang. Faham tak? Tak lupa. Takkanlah lupa. Korang dah tengok tak ayam kita? Dari dulu tunggu masakan dia. Oh ya ni tak pernah rasa Afiq tak pernah rasa waktu dekat KV dulu. Comel aku cari talent model pun susah. Jodoh macam tak ada untuk aku. Cancel. Cancel apa ni? Aduh, Fistop ni lah. Cepat hilang semangat macam mana? Nak jadi lelaki ni kena semangat tau. Kalau cepat-cepat down ni macam mana? Macam cerita. Ikhlas ke ni follow? Ikhlas je. Takkan nak follow pun nak kena ikhlas tak ikhlas. Follow je lah. Dia tak mendatangkan apa-apa atau mengurangkan rezeki saya pun. Bukan cepat hilang semangat, tapi saya banyak kena fitnah. Alamak. Awak elak je lah daripada kena fitnah.
lapar. Sedap kan? Sedap. I lapar tau, I tak makan daripada malam semalam. Dah makin tinggi. Bukan tinggi ni maybe sebab nampak dia jauh. Makin gemuk dia lah. Makin tinggi tak mungkin. 160 je tak pernah naik pun. Ketinggian 160 mana pernah naik. Buka COD kak? Nak COD apa? Oh, ayam pun kau nak aku COD. Kau memang kan. Transfer jumbo sikit. Makin cantik. Ya Allah weh, korang kan tertipu. Ni ke lighting. Make up lagi memang nampak lawa. Nampak ni kalau tak ada lighting. Buruk juga. Allah korang ni. Betul ni weh. Tapi saya okey je orang fitnah. Bukan senang nak dapat pahala percuma. Betul? Aduh janganlah macam tu Sumpah lah, janganlah pasrah. Boring lah kalau pasrah. Aku semangat. Hidup ni kena semangat tau. Sedap So sekarang kita nak masak Maggi pula. Pandainya saya masak. Stop sikit please. Alamak. Masalahnya saya nak makanan tu. Nak makanan ambil datang sini. Datang kajang Boleh. Tapi tak boleh lah saya lapar. Lapar gila sini. Lapar yang tahap tak nak kongsi dengan satu-satu. Macam mana? Sok lah sikit. Jauh gila. Weh, macam mana saya nak buat Okey korang pilih. Kita nak makan Maggi apa? Kita ada berbagai Maggi. Homemade ke? Tak adalah, ayam goreng. Lepas tu letak tepung bestari. Tu je. Dah senang. Settle. Dah siap. Assalamualaikum. 9 bulan 8 2026. Jemput datang rumah. Dia buat bakar